أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Diberikan Ketua Pengarah Yatim Haji Zabidi bin Nasan, Ketua Division Sosio-Ekonomi Khairul Anwar bin Ibrahim, Ketua Division Perkhidmatan Korporat Pemangku Saiful Khairuddin bin Kamudin, Ketua Division Sumber Dana Pemangku Tengku Ismul Azim bin Tengku Alam, juga tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dari Bahdulianya. Pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan satu saya tanya juga sebelum saya datang ni, saya pernah datang dulu ke? Dia kata betul Ustaz, dekat kampung Atap dulu. Kita tahu dari semua bila kampung Atap ke atau kampung lain sama kampung Atap juga. Ada lagi lah, orang bisa hampuk ke sini lah. Alhamdulillah. Tapi lama itu, 2 tahun lepas lah saja. Alhamdulillah. Saya pun dah tak ingat lah saya bawa kisah apa dulu. Saya yakin di tuan-tuan pun dah tak ingat juga saya bawa apa dulu. Kau ingat masanya lagi? Tak ingat kan? Tak ada harapan nampaknya. Tapi apa pun, tapi elok juga tak ingat lah. Sebab apa? Sebab saya takut nanti saya bawa cerita terulang. Tapi alhamdulillah, tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini kita sharekan sama-sama ialah berkaitan dengan di antara doa dan sujud mencari Lailatul Qadar. Saya rasa kita betul hampir dah kepada pencarian untuk mengejar Lailatul Qadar ini, sebab kita pun hari ini dah berada pada hari yang ke-15 dalam bulan Ramadan. Dan malam nanti kita masuk kepada malam yang ke-16 dan second half lah. Dan kalau mazhab Syafi'i malam ni dah boleh berkunut dah yang imam. Okey, yang makmum ikut imam saja. Kalau imam tu tak kunut, jangan sebut kunut mam, jangan dibatal pula. Kan, imam tu tak nak kunut, biarkan dia sunat saja. Okey, tapi dia ada di, kalau di sebagian tempat mereka dah kunut daripada awal lagi. Itu hanya perbezaan mazhab saja. Jadi kita nak cari ataupun nak relate-kan Lailatul Qadar itu dengan apa yang kita boleh lakukan supaya kita benar-benar boleh memperolehi Lailatul Qadar. Dengan kita boleh lakukan di antaranya doa dan juga sujud. Satu hari Nabi SAW dia ceritakan kepada para sahabat. Dia tak ada cerita yang lain yang boleh jadi rujukan melainkan kisah itu adalah kisah Nabi SAW saja dan juga para sahabat. Suatu para sahabat ni antara yang memang kita boleh jadikan contoh juga. Sebab para sahabat ni yang tengok Nabi. Betul kan? Suatu gelaran dia adalah sahabat. Kita selawat pun tadi ada ashabihi ajma'in. Okey, ataupun kita selawat ke atas Nabi wa alihi wa ashabihi. Maknanya kita selawat bukan kepada Nabi saja, kita selawat pada ahli keluarganya, kita selawat kepada sahabat-sahabatnya. Dan sahabat ni ramai lah, terlalu ramai. Paling banyak kiraan para ulama
Sahabat ini adalah sebanyak 140,000 orang sahabat yang pernah melihat Nabi. Sebab nak menjadi sahabat, dia kena ada 3 syarat. So pertama ialah dia mesti ijtama'a bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti tengok Nabi, mesti berhimpun dengan Nabi. Yang kedua, wa mu'minun bihi, kena beriman dengan Nabi. Tengok saja tak beriman tak boleh. Sebab ada juga yang tengok tapi tak beriman kan. Abu Jahal tengok Nabi tak beriman, Abu Lahab, Abu Talib, semua yang tengok Nabi ni tak beriman. Jadi syarat yang kedua dia mesti wa mu'minun bihi, kena beriman. Yang ketiga mesti wa mata 'ala Islam, mati dalam keadaan Islam. So dia mesti bukan hanya tengok Nabi, mesti beriman dan mati dalam keadaan Islam. Sebab ada yang ditengok Nabi, beriman dengan Nabi, nanti penghujung hayat dia tak mati dalam keadaan Islam, murtad. Peristiwa Isra dan Mi'raj, ada yang kufur. Peristiwa pertukaran arah kiblat, ada yang kufur. Jadi 3 syarat itu yang menjadikan bahawa gelaran dia sebagai sahabah. Sebab sahabah ni kenapa mahal? Kerana Allah telah pun endorse dia. Seluruh para sahabat Allah telah iktiraf. Yang Allah katakan bahawa radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha pada mereka dan mereka juga redha pada Allah. Dan juga Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang paling terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. So maksudnya Allah memang dah iktiraf dah para sahabat ni memang manusia yang paling the best. Okay? Jadi daripada sudut kita, sebab tu kena ambil juga sirah-sirah para sahabat untuk kita nak tengok. Sebab mereka yang tengok Nabi kita dah tahu dah jalan ceritanya 63 tahun. Tapi mungkin tak habis lah kita nak cerita pasal Nabi tu. Tapi daripada POV sahabat, saya guna bahasa POV lah kan, TikTok so POV. POV para sahabat pula, Abu Bakar lain, POV Umar lain, POV Uthman lain, POV Abu Talha lain, POV Anas bin Malik lain. Tapi cerita Nabi sama, cuma dia tengok daripada sudut yang lain, maka kita akan nampak benda yang lain. Tapi benda sama. Daripada situlah kita boleh bedah lagi. Di situlah sebenarnya yang ulama sebutkan tazkiyatun nafsi yang paling kuat, penyucian jiwa yang paling kuat. Kenapa saya kata gitu? Sebab para sahabat, mereka semua dah dijamin syurga, tapi mereka tak pernah pun menggunakan hujah itu. Abu Bakar contohnya kan, Abu Bakar antara orang yang dijamin syurga pertama sekali. Nabi kata ala asyarul basyirun bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi masuk ke dalam syurga. Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sampailah Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Tapi waktu yang Nabi sebut ni, adakah mereka semua masih hidup ataupun dah meninggal? Mereka masih hidup ataupun dah meninggal? Mereka masih hidup. Tapi mereka tak pernah gunakan hujah. Tak ada pun selepas Nabi jamin Abu Bakar tak datang masjid lah. Mana Abu Bakar lama tak nampak dia tu? Kalau kita lama tadi kan, tak datang dah, selama dah datang dah. Jumpa kat mana? Dekat Al-Madah. Tak datang sama. Dah syurga Ustaz. Datang buat apa? Sebab tu kita tak dijamin syurga. Tak boleh, kita memang tak boleh dijamin. So kalau kita jamin memang tak ada harapan. Tapi para sahabat makin dijamin, makin hebat. Abu Bakar kan? Dijamin Abu Bakar je contoh. Sebelum Ustaz kita cerita, Abu Bakar dijamin syurga, dia punya amalan pada tahun 9 Hijrah, dia menginfakkan seluruh harta dia. Apa yang Nabi tanya, ma'am khaita li ahlika ya Abu Bakar, ketinggalkan untuk ahli keluarga kau hai Bakar. Abu Bakar kata, aku yang tinggalkan Allah dan Rasulnya saya. Dan dia orang pertama yang Nabi jamin syurga. Sebab itu sangat penting juga untuk kita menelusuri sirah para sahabat, sirah as-sahabiyah, wanita-wanita seperti mana Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Ummu Aiman, Khadijah binti Khuwailid. Ini semua antara yang boleh memberikan kita lapang dada dan boleh membersihkan hati kita. Bahkan dalam Ramadan ini lagi lah untuk kita nak membersihkan hati. Dia bukan hanya sekadar ibadat dalam Ramadan. Tujuan Ramadan ini adalah untuk membersihkan hati. Nanti kita dah lihat. Baik. Jadi tadi kisah Nabi SAW datang dan Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Nabi cerita kepada para sahabat. Nabi kata dulu ada satu orang daripada kalangan Bani Israel yang hebat dalam ibadat. Siang hari dia berjihad, malam hari dia munajat. Siang hari dia ibadat, siang hari dia berjihad, malam dia ibadat. Siang jihad, malam ibadat, siang jihad, malam ibadat. Sampai Nabi kata dia non-stop buat benda tu selama 1000 bulan. So 1000 bulan tu kita dah tahu dah kan apa kan. Pasal memang selalu Ustaz sebut Lailatul Qadar tu 1000 bulan.
Berapa tahun dah? 10 bulan berapa Ustaz? 83 tahun 4 bulan. So bayangkan, Nabi cerita kepada para sahabat dengar cerita Nabi tu dalam keadaan dia rasa macam takjub. Wow, ini satu yang menarik ni. Mana tak berhenti, siang ibadat, siang jihad, malam ibadat, siang jihad, malam ibadat, siang jihad, malam ibadat. Sahabat ni dia memang seronok bab tu, sebab tu diteruja bab tu. Kita kalau dengar bab ibadat tak teruja sangat, pasal kita tak syok bab tu. Tapi kalau cerita bab apa, kita sini suka apa? Kita tak suka apa, suka kerja je daripada awal. Mesti ada sebenarnya contohnya kita suka apa, kita suka bazar Ramadan lah, pergilah ke bazar Ramadan, dia boleh cerita tu, bazar Ramadan Putrajaya ada apa, bazar Ramadan Shah Alam ada apa, bazar Ramadan Kampung Atap ada apa, semua dia boleh cerita pasal dia minat bab tu. So kalau orang cerita, petang ni kau pergilah bazar Ramadan, kejadian dia setahu aku kejadian dia tak ada bazar Ramadan kan. Tapi nak katakan bahawa dia akan teruja lah benda tu. Pasal apa? Pasal dia minat. Dia minat. Ada orang mungkin dia minat kereta, dia tak boleh dengar orang cerita pasal kereta. Oh, semalam aku nampak kereta dia punya exhaust, pakai exhaust 10 betul. Pelik kan? Tapi dia rasa teruja lah, pasal bunyi dia pom gitu. Tapi kalau kata daripada dia minat kereta, dia akan masuk. Dia akan seronok, excited, akan dengar cerita. Tapi para sahabat, dia minat dengan ibadat-ibadat itu yang dia rasa teruja tu. Sampai ditanya kepada Nabi, dia kata, Rasulullah, macam mana kami umur pun tak panjang macam tu. Kalau kata 1000 bulan tu 83 tahun 4 bulan, itu memang setara umur kita hidup di atas muka bumi tu lah. Sebab kita hidup di atas muka bumi ni, kata Nabi, a'mal ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat ni lebih kurang 60 tahun 70 tahun saja. Okay, 60 tahun 70 tahun saja. Selebih itu bonus lah kan. Tapi tak ramai yang boleh cecah. Makin lama makin banyak penyakit, itu pun makin kecil. Nabi pun 63 tahun. So dalam tanda-tanda tu je itu punya umur tu. Okay, ada kalau kita dah 30 lebih hari ni, 30 tahun, separuh dah. Tapi tak semestinya kita akan sampai 60 tu. Sebab ada je yang meninggal umur 20 tahun kan, belasan tahun, 30 tahun muda. Tapi para sahabat ditanya, ya Rasulullah, kalaulah kami nak buat macam tu sepanjang hidup kami, 1000 bulan, maksud 60 tahun, agaknya susah lah kami, ya Rasulullah. Mana kalau kanak-kanak kami, mesti anak-anak kami pun dah tak boleh nak catch up lah. Contoh kata 10 tahun dah main saja. So tinggal balance lagi 50 tahun. Macam mana ya Rasulullah nak sama dengan orang-orang terdahulu yang ibadahnya 1000 bulan tu non-stop jihad dan juga ibadat. Kenapa pun tak ada jawapan. Itulah Nabi dia takkan cipta jawapan itu sendiri. Ini kita boleh belajar dari Nabi lah. Reflect. Tuan-tuan tahu ke kita ni kalau belajar sirah, setiap sirah yang berlaku tu, sama ada sirah Nabi, sirah para anbiya, sirah sahabat, semua itu boleh reflect kepada kehidupan kita. Semua pandai sari tak pandai sari. Itu kalau lagi kita belajar, nanti dia akan dapatlah jawapan daripada reflect. Contoh perang Badar. Contoh saya ambil perang Badar saja, nak kaitkan dengan Ramadan. Kenapa Allah bagi perang Badar itu dulu dalam bulan Ramadan? Satu je, itu bukan tajuk je, tapi saya nak ambil contoh. Perang Badar, Allah letakkan dia dalam bulan Ramadan dan Allah bagi kemenangan dalam bulan Ramadan. Dan kita pun tahu Badar, orang Islam yang 300 lebih saja. Orang kafir Quraisy 1000. Kalau pikiran kita yang kalau main bola begitulah, 10 orang lawan 3 orang, agak menang 10 lah, confirm lah. Tapi dalam perang Badar tu Allah tak cerita berkaitan dengan kuantiti tu. Yang Allah memberikan kemenangan adalah pada kualiti. So Allah tak akan letakkan perang Badar itu saja dalam bulan Ramadan, dan kita pula berada dalam bulan Ramadan. So bermaksud orang-orang yang juga nak menang dalam bulan Ramadan bukan kuantiti, tapi kualiti. So walaupun dia tak banyak untuk nak ibadah, walaupun dia tak banyak untuk nak baca Quran, orang lain semua dah pergi sampai ke 15, juzuk 15 lah, dia baru surat 5 satu hari, satu ayat. Okey. Sebab apa? Sebab dia masih walaupun dia masih di 5 surat, tapi dia punya kualiti dalam bacaan tu power. Kan dia baca, berarti tengok terjemahan, tengok pula tafsir, power lah. Daripada orang yang bekerja-kerja nak juzuk, hari ni dah 15 juzuk, kau juzuk dah surah kau 15, kita orang 6 saja kan. Bekerja-kerja nak sampai 6 dulu, sampai khatam dulu, tapi kualiti tak ada. Boleh dah lepas Ramadan tu, tapi dalam perang-perang Badar Allah ajar kita tentang kualiti. Sama dengan 8 rakaat dengan 20 rakaat, itu dah 2 boleh kan? 8 rakaat ke 20 rakaat yang paling bagus, 2 bagus.
Yang tak buat pun bagus. Itu juga. Tapi kita tengoklah tak buat tu pasal apa. Kan? Tak buat tu tak nak tarawih, tak boleh lah. Pasal tarawih ni ada dalam bulan Ramadan dia. Jangan pula kata saya tak nak tarawih Ustaz. Ramai kat masjid tu saya postpone Ustaz. Syawal nanti saya buat tarawih tadi. Tak ada lah. Tarawih tu hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Jadi kalau kata yang buat 8 tu buat 20 kan tak kisah. Yang buat 8 pun bagus, 20 pun bagus. Tapi dia mesti berkualiti. Yang buat 20 tak kualiti, apalah gunanya. Yang buat 8 tak kualiti, apalah gunanya. Kan? Sama lah dengan sedekah. Banyak sedekah RM100, RM200. Nanti kita akan ceritakan tu nanti. So kita nak kaitkan doa dengan doa dan sujud. Tapi Ramadan, sirah lah tu. Maknanya perang Badar Allah letakkan dalam bulan Ramadan. Banyak dalam Ramadan banyak reflect. Ada perang Badar, ada pembukaan Kota Mekah juga berlaku dalam perang Badar dalam bulan Ramadan. Ada perang Tabuk juga berlaku dalam bulan Ramadan. Semua ada reflect. Tapi yang kita nak fokuskan adalah setiap daripada sirah yang kita pelajari, dia pasti akan ada reflect dalam kehidupan kita. Jadi para sahabat dia rasa teruja sempurna. So Nabi SAW pun tak boleh nampak apa-apa sebab Nabi pun tak dapat apa-apa isyarat daripada Allah, wahyu tak ada. Kemudian tak lama Allah turunkan surah Al-Qadar. Jadi biasa kita hafazlah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hi hatta matla'il fajr. Surah ini turun adalah untuk memberikan kegembiraan kepada para sahabat yang pada waktu itu sangat teruja dengan seorang saja Bani Israel tadi yang dia siang jihad malam ibadat, siang jihad malam belajar. Jadi Allah jadikan satu malam itu namanya Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu sama nilainya dengan 1000 bulan. Khairun min alf syahr. Bahkan dia bukan sama dengan 1000 bulan, dia boleh jadi lebih daripada 1000 bulan. Boleh 2000, boleh 3000. Sebab dia adalah minimum 1000 bulan itu adalah minimum saja. Jadi Lailatul Qadar ialah malam yang Allah berikan lebih baik daripada 1000 bulan. Nak tanya orang sini dah berlaku dah Lailatul Qadar? Kan ada yang dah jumpa Lailatul Qadar semalam? Semalam dah tak besar. Pasal nampak ada pokok sujud tu tadi. Juga pokok sujud tu kereta accident dalam pokok. Okay. Tapi nak katakan Lailatul Qadar ni tak ada siapa tahu. Tak ada siapa pun tahu bila berlakunya Lailatul Qadar. Nabi SAW pernah nak bagi tahu. Sebab Nabi dapat bila Lailatul Qadar tu. Dalam perjalanan Nabi nak bagi tahu, ni hadis Bukhari. Nabi dalam perjalanan nak bagi tahu para sahabat untuk nak bagi tahu bila Lailatul Qadar. Tiba-tiba Allah jadikan ada 2 orang sahabat sedang bergaduh. Gaduh mulut gitu lah. Nabi datang, Nabi meleraikan pergaduhan tu, sehingga Allah lupakan Nabi untuk bagi tahu Lailatul Qadar tu bila. Tapi ini hadis sahih baik Imam Al-Bukhari. Tapi bayangkan kalau Nabi dapat bagi tahu para sahabat bila Lailatul Qadar itu, dan mestinya setiap tahun akan jadi kat situ saja. Contohlah kata malam 27 saja Nabi bagi tahu adalah malam Lailatul Qadar. Rasanya tak ada dah orang kat masjid malam pertama, malam kedua kosong. Dan masjid pun tak ada penuh orang. Imam tak datang. Tak tahu imam. Malam 27 nanti saya datang. Pasal dia tahu malam 27 tak ada malam. Sebab Allah rahsiakan malam Lailatul Qadar itu supaya kita sendiri boleh buat ibadat-ibadat itu. Dan saya yakin kita yang ada dekat sini sepanjang ini hidup, kita tak akan pernah dengar orang kata yakin betul semalam betul lah jadi Lailatul Qadar. Dia cakap tu belum tahu betul atau tidak. Dia mungkin agakkan saja, saya rasa lah malam tadi lah, rasa je, rasa ni ramai rasa malam tadi rasa tenang betul. Pagi-pagi pula tengok, macam tak panas kan? Kalau ikut tanda-tanda tu memang betul-betul Lailatul Qadar. Betul lah. Tapi tidak ada orang pun yang boleh confirmkan ya malam tadi Lailatul Qadar. Tak ada. Sebab tak ada siapa tahu pun. Semua kebarangkalian dia boleh jadi rasanya kot, semua ada kan? Tapi daripada sudut kita tahu untuk mencari Lailatul Qadar kita akan sebutkan. Cuma Al-Qadar, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu apa? Ada ulama dia menguraikan berkaitan dengan Al-Qadar ini ada 3 pandangan. Pertama, Al-Qadar ini ialah malam yang mulia, malam yang mubarak. Sebab dalam surah Al-Dukhan Allah sebutkan dalam ayat yang ketiga, Allah kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Al-Qadar
Al-Qadar. Tadi Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Surah Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah tafsirkan Al-Qadar itu apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam tu malam yang mulia. Kenapa malam tu kena mulia pula? Sebab malam tu adalah malam 1000 bulan. Sebab tu diangkat malam itu menjadi malam yang mulia. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan Al-Quran. Kita apa saja dan siapa saja yang berkait dengan Al-Quran semua akan jadi mulia. Dimuliakan taklim. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi melalui Jibril alaihissalam. So Jibril ni kita tahulah tugasnya menyampaikan wahyu. Tapi dibawa Al-Quran itu dibagi kepada Nabi SAW sepanjang 23 tahun. Maka Jibril ada kaitan dengan Al-Quran. Allah angkat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, penghulu kepada segala malaikat. So dia ketua. Malaikat ni ramai, bukan 10 saja, ramai tak kira. Tapi daripada sudut dia punya ketua tu adalah Jibril alaihissalam. Sebab apa? Sebab dia kait dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya ada kait dengan Al-Quran. Maka Allah angkat Nabi kita menjadi Sayyidul Anbiya, penghulu kepada segala Nabi. Dia yang imamkan para Nabi di Masjid Al-Aqsa ketika pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Mana Ramadan ada kaitan dengan Al-Quran, Allah angkat Ramadan itu menjadi Sayyidul Syuhur, penghulu kepada segala bulan. Dan kalau kita buka Al-Quran, dalam Al-Quran hanya ada Ramadan saja yang disebutkan oleh Allah. Bulan lain tak ada. Syawal tak ada, Safar tak ada, Rajab tak ada, Muharram tak ada, dan Ramadan saja ada. Dan itu je lah satu tempat yang Allah sebutkan perkataan Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kenapa? Kerana dia terkait dengan Al-Quran. So dia diangkat mulia. Dan malam diturunkan Al-Quran. Tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tadi bulan tu terkait. Jadi malam pula diturun terkait dengan malam. Malam itu dipanggil sebagai Lailatul Qadar. Allah angkat malam itu menjadi mulia. Tadi kita baca Lailatul Mubarakah. Malam itu diangkat oleh Allah menjadi malam yang mulia kerana terkait dengan Al-Quran. So bayangkanlah, Jibril, Nabi, Ramadan, malam Al-Qadar yang terkait dengan Al-Quran menjadi mulia. Kita yang diberikan oleh Allah, umat yang kita punya panduan adalah Al-Quran, pastilah mulia. Mulianya macam mana? Untuk semua untuk semua. Untuk semua yang mulianya adalah kita adalah umat yang terakhir dikeluarkan. Nanti di akhirat kita yang terawal dimasukkan oleh Allah dalam syurga, mulia. Tetapi untuk yang benar-benar mulia, untuk mendapatkan yang relate dengan Al-Quran, dia adalah orang yang bertakwa. Sebab kata Allah dalam kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran itu hanya didapat petunjuknya hanya untuk orang yang bertakwa saja. So maksudnya orang-orang yang bertakwa itu saja yang boleh mendapat dan dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi ini antara yang pertama para ulama sebutkan apa maksud Al-Qadar dalam Lailatul Qadar itu. Pertama adalah kerana ia dikira sebagai Lailatul Mubarakah, itulah malam yang mulia. Yang kedua kata para ulama, yang mana Al-Qadar itu maksudnya adalah sempit. Al-Qadar, Lailatul Qadar ialah malam yang sempit. Yang mana Allah sebutkan dalam surah At-Talaq dalam ayat yang ke-7, wa man qudira alaihi rizquhu, sesiapa yang disempitkan rezekinya. Qudira diambil juga dari perkataan Al-Qadar. Al-Qadar artinya maksud lain adalah sempit. Kenapa maksudnya malam yang sempit? Sebab pada malam itu Allah turunkan para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah turunkan malaikat-malaikat dan juga ar-ruh. Ar-ruh ni siapa? Ar-ruh ni bukan ruh orang yang mati. Itu yang banyak yang faham gitu. Ada yang dah meninggal suami pergi make up di malam-malam. Mak apa nampak lawa sangat malam ni mak? Arwah ayah kau nak balik, kata dia. Arwah ayah balik mak? Cabut kita kata dia.
Roh dekat sini bukan arwah orang mati. Roh dekat surah Al-Qadar itu adalah nama lain bagi Jibril alaihissalam. Tak ada orang yang dah mati balik ke rumah lah. You know. Habis saya dengar ada orang ketuk tu, Ustaz. Itu bukan roh. Itu syaitan, itu iblis ataupun jin kacau. Tapi saya nampak, Ustaz. Itu raya lah tu. Kan? Tapi kadang-kadang ada orang dia tak percaya tu, dia tak nak juga. Sebab apa? Sebab dia kata, saya memang terbau-bau je, Ustaz. Memanglah arwah ayah dah meninggal, tapi saya terbau-bau je bau dia. Itu adalah kerana kita terlalu rindukan dia. Kita tak nafikan betul. Kita sangat rindu kepada orang yang dah pergi meninggalkan kita, mak kita, ayah kita, keluarga kita. So, nak pula kita memang hidup dengan dia sebelum tu. So, pada waktu tu memang kita rasa macam ingat. Betul lah, sebab terlalu ingat itulah yang kita akan ambil memori tu macam dia ada. Tapi sebenarnya dia tak ada. Sebab dia takkan boleh daripada alam yang dah baru pergi kepada alam yang patah balik ke belakang. Tak boleh. Dah masuk alam barzah, alam kubur, nak balik-balik ke dunia, boleh? Tak boleh. Kita dalam dunia ni pun nak balik-balik pada alam rahim mak kita, tak boleh. Cuba suruh doktor tu masukkan, doktor, saya ni sedia satu anak dia keluar kembar dua, boleh masukkan satu, boleh tak? Boleh? Tak boleh, saya nak satu je. Tak boleh, pasal dia dah keluar ke dunia. Kalau dah dunia tak boleh masuk kepada alam roh, alam rahim, apatah lagi alam barzah nak balik ke alam dunia. Ataupun dah masuk ke alam akhirat, syurga neraka, nak patah balik ke dunia, boleh tak? Tak boleh. So bila mana orang Allah rakamkan dalam Al-Quran, di mana orang dah masuk dalam neraka, mereka kata, tolong keluarkan kami, na'mal salihan inna muqinun. Kami nak beramal salih, wahai Allah. Kami nak masuk dalam kalangan orang-orang yang beryakin. Kami dah yakin dah sekarang ni. Maka Allah tak bagi untuk keluar balik, sebab dunia dah tak ada, tak boleh patah balik. Okay? Jadi daripada sudut kita tahu dia memang ada dekat alam barzah. Jadi sebab itu dipanggil sebagai tanazzalul malaikatu warruh. Itulah malaikat-malaikat dan juga Jibril alaihissalam diturunkan pada waktu itu, pada malam Al-Qadar itu. Sebab itulah malam itu dipanggil sebagai malam yang sempit, kerana malaikat turun terlalu ramai. Kita tak nampak lah. Okay, kita tak nampak sebab itu ghaib. So kalau kita ni Allah buka hijab, kita akan tengok betapa sesaknya langit. Turun naik malaikat untuk memberikan keberkatan, rahmat kepada kita manusia di atas bumi. Dan yang ketiga, maksud Al-Qadar itu ialah ketetapan. Jadi kita sebut takdir itulah, qada dan qadar kan. Ini makna yang ketiga. So yang pertama tadi adalah berkaitan dengan kemuliaan, kedua adalah berkaitan dengan sempit, yang ketiga adalah berkaitan dengan ketetapan. Ketetapan ini bermaksud para ulama mengatakan bahawa pada malam itu, dan pada malam itu qadar, disitulah bermulanya qadar kita yang baru untuk setahun yang akan datang di pandangan para ulama. So maksudnya setahun yang akan datang, disitulah bermulanya tulisan untuk kita jadi apa, sampai kita tidak lagi bulan Ramadan depan, sehat ke tidak lagi kita dah naik pangkat belum, naik gaji ke belum, kat sini dituliskan takdir kita pada malam Al-Qadar. Jadi ini tiga pandangan para ulama berkaitan dengan Al-Qadar yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Ada tiga maksud. Dan Qadar adalah malam yang mulia, kedua malam yang sempit, dua malaikat turun naik, dan ketiga adalah malam takdir, kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa orang nak kejar Lailatul Qadar? Saya sebut tentang kelebihan Lailatul Qadar ni, nanti baru kita masuk tentang apa nak buat tu. Sebab doa dan sujud itu antara yang kebanyakan kita mampu buat. Jadi kita tadi kan. Dan kenapa orang nak sangat kejar Lailatul Qadar? Sebab kita semua diwar-warkan oleh Allah. Kita semua diceritakan oleh para asatiza, kawan-kawan kita pun cerita juga, kita ni kena kejar Lailatul Qadar ni. Pasal yang Allah berikan pada malam Al-Qadar itu adalah nilaiannya sebanyak 1000 bulan yang disebutkan tadi. So para sahabat yang dengar Nabi katakan tadi bahawa nilaian Lailatul Qadar itu sebanyak 1000 bulan. So total dia adalah 83 tahun 4 bulan yang menyamai umur seseorang. Okay, menyamai umur seseorang. Kalau dia dapat malam tu, maka dia akan menyamai dengan umur seseorang. Sebab umur kita kan lebih kurang 67 tahun saja. So Allah bagi 80 tahun punya ibadat kalau kita mampu dapat Lailatul Qadar. Kalau malam tu kita solat Isyak secara berjemaah, Allah cantikkan kita sebagai solat Isyak secara berjemaah selama 83 tahun 4 bulan. Banyak tu kan? Itu kalau tahun ni dapat, kalau tahun lepas dapat. Zaman PKP dulu lagi dapat kan? Memang kita tiap malam sembahyang, mana dia tak nangis, tak boleh keluar. Kita pula jadi imam,
Kan laki-laki semua dulu jadi imam tarawih dulu kat rumah kan. Yang perempuan tu tak pernah lah dalam seumur hidup dia cium tangan imam, tak pernah. Dia pergi masjid tak pernah cium tangan imam kan. Takkan marah isteri tu imam kan. Tapi masa PKP tu dia cium tangan imam, dahsyat. Bukan cium tangan dia cium pipi lah kan. Pasal tu suami dia, boleh lah. Satu saya kata itu memang insyaAllah dapat lah. Pasal kita kat PKP memang duduk rumah saja, Quran berulang-ulang, khatam banyak kali lah. Bila kita kat dalam rumah tak buat apa, tarawih dia buat lagi banyak macam-macam. Raya lagi dia jadi khutbah, jadi khatib. Dia bakal menyapu jadi apa, tongkat lah. Dengan macam-macam lah, viral kan. Bakal menyapu jadi ada dengan batang langsi boleh bantai. Amma bang, isteri tengok. Seronok tengok suami dia kan. Untung dia dapat suami jadi khatib. Tapi kadang abang tahu sampai situ je, abang je. Tak pada tidur rasanya. Khutbah sampai situ je. Tapi nak katakan bahawa itu antara yang kalau kita dapat, maka kita akan dapat nilaian yang sebanyak 80 tahun. Kalau kita tambah dengan tarawih, tarawih itu dah nama qiyamul lail. Kalau katalah jatuh malam tu adalah malam Lailatul Qadar, Allah catatkan kita telah pun beribadat qiyamul lail sebanyak 80 tahun. Tak banyak. Banyak. Jadi kita tak rasa teruja pasal kita tak minat benda tu. Sahabat Nabi dia dengar benda tu dahsyat lah, dia punya teruja dia tu. Bila kita dengar tu dan kita rasa macam aku betul-betul aku nak sangat. Sebab bila kita dapat dah seumur hidup kita tidak ada Nabi Allah bagi umur pendek, tak seperti mana umur Muhammad terdahulu. Nabi Nuh saja ibadat 950 tahun. Itu dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun. Sebelum dilantik menjadi Rasul Nabi ada 1000 lebih tahun lah umurnya. Kita kalau hari ini ada yang nak diberi pilihan umur 1000 tahun lah, tak nak. Ada yang gini dia tak nak. Kan? Kadang-kadang ada tapi tak nak 1000 saat. Kalau dapat 100 okey lah. 70 macam-macam penyakit ada dalam 100. 80 tak nak bangun dah. Orang yang kena angkat dia duduk awal je. So dia tak nak susahkan orang tu. Ada doa daripada Nabi kan. Nabi kata kalau baik untuk aku hidup, sehat, hidupkanlah. Kalau tak baik, susah orang, meninggalkan. Tak apa. So memang kita kena fikir benda tu sebab kita memang akan meninggal kan. Tak payah kalau boleh cakap, kalau boleh nak 200 lah. Dapat 150 mungkin lah saja. Dia kena negotiate dengan Allah. Tak boleh. Kita punya umur tu memang sangat tahap tu je. So bayangkan kalaulah kita dapat setiap tahun kita dapat, dan kita fokus pada tahun inilah, tahun depan ada barang, tahun depan pun begitu lagi. Untuk kita fokus pada tahun ini untuk kita nak dapatkan Lailatul Qadar, maka dia sama dengan umur seseorang manusia 83 tahun 4 bulan. So buatlah apa-apa saja, tak mesti buat semua. Kadang-kadang ada orang dia kejar semua sampai dia tak larat. Tak itulah dia nak semayang tarawih, dia dengan Quran, dia dengan bertahun-tahun dia baca sedekah yang kita mampu buat, teruskan. Yang kita tak mampu buat jangan paksa. Sebab penat. Sebab semua orang daripada kita, termasuk saya, tak semua ada kelebihan yang sama. Mungkin ada di kalangan kita yang power baca Quran. Dia punya baca Quran tu tak mengantuk. Ada orang baca Quran tu baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu pun nampak lah. Alasan tu Sadaqallahul azim. Pasal dia tak mampu untuk nak baca Quran. Tapi tak apa, jangan melekehkan dia. Sebab mungkin dia tak boleh baca Quran, dia ada amalan yang lain. Mungkin dia power dengan solat sunat. Orang lain mungkin tak solat sunat macam dia duha saja pun 8 rakaat. Bayangkan kita 2 pun susah nak buat, dia 8 rakaat. Kemudian tarawih mana lagi, dia 20. Orang lain 20, dia 30 lebih. Tahu kan kita tarawih tak ada had. Yang selalu kita gaduhkan adalah 8 dengan 20. 32 pun ada, 42 pun ada. Lebih 100 orang boleh kalau mampu buat lah. Sebab tarawih dia tak ada had. Cuma daripada sudut Nabi SAW adalah isyarat daripada Aisyah. Aisyah kata aku tak pernah lihat Nabi akan buat solat malam yang lebih daripada 11 rakaat. So 8 tarawih, 3 witir. Tapi tak dinafikan juga zaman Umar Al-Khattab yang telah naikkan menjadi 20 rakaat. So boleh untuk dinaikkan lagi menjadi
lebih pun tak. Sekarang di Masjidil Haram dah jadi 10. Dulu kita dengar 20, dah jadi 10. So adalah masa-masa yang kita mampu buat, so buat saja. Tapi 2 boleh Ustaz, 2? Boleh? Okey, anda jangan salah faham lah. Dia cut saya di video kat sini kan, saya faham. Dah FYP pula pula tu kan. 2 ni untuk orang yang mungkin dalam keadaan terdesak. Ada orang yang mungkin dia tak kerja macam kita. Kita kerja siang, malam kita relax. Ada orang dia kerja malam. Saya ni Ustaz, kerja malam nak jaga post ni lagi. Kemudian ada orang datang susah nak solat Ustaz. Jadi saya mampu buat 2 je Ustaz. Boleh? Boleh. Tarawih dia 2 rakaat. Sebab kata Nabi qiyamul lail masna. Qiyamul lail itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau dia mampu buat lagi, mungkin pada waktu pukul 10 dia mampu buat 2. Nanti dah tak ada orang sangat, tak jadi post kawan tu. Pukul 2 pagi nanti dia nak buat lagi 2. Boleh? Boleh. Jadi 4. Dia tak selesai direct. Okey? Dia boleh buat 2. Dia boleh tambah-tambah. Tapi kalau mampu dia buat 2 saja pun telah memadai. Ini bagi orang yang mungkin ada kekangan lah, kekangan masa untuk nak melakukan tarawih. Tapi kalau tak ada kekangan masa, janganlah pilih 2. Siapa suruh buat 2 ni? Saya sendiri suruh kata dia. Jangan. Saya ini bagi solusi bagi orang yang mungkin ada kesusahan pada waktu tu. Sebab dibenarkan. Tapi paling-paling minimum nak ikut sunnah 8 rakaat. Okey, 8 rakaat. Jadi pada waktu ni, kalau katalah kita mampu buat apa saja, maka buatlah. Sebab ada orang mungkin tak boleh baca Quran, dia boleh solat-solat sunat. Macam-macam solat dia buat. Qabliyah, Ba'diyah, tak lepas. Isyraq dia buat, duha dia buat. Kan? Nanti macam-macam buat. Taubat dia buat. Hajat dia buat. Macam-macam dia mampu buat. Ada orang tak boleh. Ada orang dia solat sunat, tasbih, baru 1 rakaat, sujud, tasbih terus dia kat bawah. Tak naik dah. Bang naik bang, tak boleh dah. Dia boleh tasbih dah tu je, tak boleh. Tasbih lama kan, kita dah start camp dia kan. 300 tasbih dalam satu semayang. Bayang, kalau jadi tasbih imam baca tasbih lagi tak apa. Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah. Okey. Doa imam ni subhanallah walhamdulillah. Habis ya. Imam tak antara masjid tu banyak. Imam tu siapa jalan malam ni, imam tu tak antara macam ni. Imam pun kena faham juga kan. Orang lain belakang mungkin susah, sakit, penat. So dia ada, Nabi pun kata kalau kita jadi imam, fal yukhaffif, ringankan. Untuk sebab jemaah belakang mungkin ada yang dhaif, ada yang marid, ada yang ajuz, ada yang tua. Jadi tak larat. Jadi kena ringankan solat kita. Jadi kalau kata kita mampu untuk solat, buat solat. Tapi jangan pelekehkan orang yang tak boleh solat. Mungkin dia tak boleh solat, dia tak boleh baca Quran. Dan tak boleh baca Quran, tapi dia mungkin boleh sedekah. Dia ada duit. Saya memang tak boleh Ustaz nak baca Quran, nak solat, tak apa nak power sangat. Tapi kalau bawa duit Ustaz, hari-hari saya akan sedekah. Saya akan belilah barang makanan-makanan kat bazar Ramadan, saya akan bagi jiran-jiran. Dia mampu buat, silakan. Kalau katalah jatuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia adalah peluang buat kita untuk digandakan sebanyak 83 tahun 4 bulan. So banyak. Bahkan dia bagi makan pula orang berbuka puasa. Kan Nabi kata siapa yang bagi makan orang berbuka puasa, dia akan dapat pahala orang yang puasa tu, tanpa dikurangi sedikit pun pada puasa orang tersebut. Maknanya dia dapat juga pahala dia, kita akan dapat juga pahala dia tanpa dikurangi sedikit. Kalau seorang, kalau 2 orang, 2 pahala kita dapat. Kalau 3 orang, 3 pahala kita dapat. Kalau 10 orang, 10-10 dia bagi, 10-10 dia dapat. Itu yang saya tak puasa hari Ustaz. Saya dapat 10 tu kata dia. Ayat tu tak dapat lah. Saya juga. Ustaz tadi kata 10 orang bagi makan, 10 dapat. Ini bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang tak berpuasa kerana ada asbab yang benar. Kan? Contoh dia tak boleh puasa, datang bulan, ataupun dia sakit, ataupun dia musafir, kan? Dia tak boleh nak puasa dengan ada dia punya alasan yang benar, kan? Maka dia dapatlah. Contoh kalau orang yang ibu-ibu, wanita-wanita yang datang bulan kan, dia tak boleh puasa, tapi dia boleh bagi orang puasa makan, dia dapat pahala orang. Tapi bagi kita yang memang tak nak puasa, saya rasa tak nak puasa, saya nak bagi orang buka puasa je, saya dapat pahala dia, tak dapat. Sebab yang wajib tu kena buat. Jadi kita kena tahu kita punya kelebihan tu apa kelebihan kita, maka buatlah sepanjang 14 atau 15 hari yang berbaki ini untuk kita kejar Lailatul
Lailatul Qadar ini. Dan Nabi SAW sebutkan, man qama lailatul qadri, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kelebihan. Bukan hanya digandakan pahalanya sebanyak 1000 bulan, tetapi kata Nabi, siapa yang bangun menghidupkan malam Al-Qadar itu dengan penuh keimanan dan mengharap-harapkan ganjaran daripada Allah, Nabi kata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah hapuskan dosanya semua. Maknanya Allah hapuskan segala dosa-dosa yang lalu. So bukan hanya dapat pahala, tapi diampunkan dosa. Kadang-kadang ada orang terlupa bab ni. Kadang ada orang dia nak kejar pahala. Saya nak kejar pahala Ustaz kat Masjidil Haram ni, nak dapatkan 100,000 pahala. Sebab dia tahu dalam Masjidil Haram, siapa yang berpuasa, siapa yang beribadat, maka Nabi kata digandakan sebanyak 100,000 pahala tadi. So 5 waktu kita solat dekat sana, 500,000. Dia kira. Jadi 2 hari 1 juta kan. Banyak tu. Saya duduk sana lebih kurang 6 hari. Lebih kurang 3 juta. Sebab saya dapat tu tadi. Dia balik tak tahu masjid lah tadi. Banyak besar. Berat sebab bahu kanan saya je. Itu kalau kita kira-kira mungkin kita dapat dah tu. Dia bukan ihtisaban kira macam tu. Ihtisaban ialah mengharap-harapkan ganjaran. Maksudnya kita tahu kelebihan betul 100,000, tapi tak pernah hitung. Tapi kita tahu kelebihan dia banyak. So bagi orang yang duduk kat sana, dia berharapkan ganjaran pada Allah Ta'ala. Tapi berapa ramai orang yang dia terlupa, dia nak pengampunan dosa yang masuk ke dalam Ramadan. Saya juga antara yang membawa jemaah pergi ke Umrah, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Banyaknya orang-orang yang pergi ke Ramadan. Sekarang Ramadan bersistem. Dia masuk mungkin sekali je boleh. Macam boleh pakai nusuk, boleh pakai sistem. Berapa ramai yang masuk ke dalam Ramadan yang dia hanya minta hajat dia saja. Saya kalau bawa, saya akan pesan jemaah kalau mampu buat dua solat ni pun cukup dah. Dan bagi orang lain tak mudahkan orang lain, kita akan dapat lagi mudah lepas. Ini sekarang bersistem. Kalau dulu time berebut-rebut, saya pernah dulu zaman tu lah, pernah lalu berebut-rebut, kita duduk masuk tu, berlari dia jatuh, siapa cerita berlari tu masuk tu sampai tak boleh nak solat. Dia punya masuk tu sampai padat sangat, tak boleh nak solat. Lepas tu dah lah yang solat kat depan tu tak berganjak-ganjak, berdiri bangun sembahyang duduk, sendiri bangun duduk, tak bangun-bangun. Orang lain dekat belakang tu nak sembahyang tak boleh. Seolah-olah macam dia nak situ je sampai tengah malam. Ini dulu punya style. Mana tak bangun, selagi tak bangun, selagi itu dah kau boleh duduk situ. Tapi kita lupa bila kita dapat buat sikit saja, bila kita mudahkan orang, Allah akan mudahkan lagi selepas daripada itu. Saya pesan kadang-kadang kat jemaah, kalau kita dapat masuk, dapat buat dua solat ni pun okey dah. Apa dua waktu ni? Dua solat ni? Pertama ialah solat sunat taubat. Ini jarang orang dapat, ataupun jarang orang teringat. Sebab dia duduk dalam Ramadan, dalam fikiran dia, aku nak ni. So dia minta hajat. Boleh tak ada masalah. Tapi jangan lupa, kenapa doa kita masih lagi belum dimustajabkan? Sebab ada dosa yang masih lagi belum dihapuskan. So first kali minta pengampunan, solat taubat. Habis solat taubat, bangun balik buat solat hajat. Habis solat hajat, minta ada hajat itu kepada Allah, keluar. Selesai. Mudah-mudahan dengan Ramadan, keberkatan yang ada dekat situ, yang Nabi katakan, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah, di antara rumah aku dan juga mimbar aku itu adalah rawdah, adalah taman daripada taman-taman syurga. Maka apa saja yang kita minta di situ, mudah-mudahan Allah makbulkan. So minta pengampunan dosa dulu. Sebab itu dah dekat sini, dalam bulan Ramadan yang berbaki ini, jangan terlalu fokus untuk meminta hajat saja. Sebab Nabi kata tadi, man qama lailatul qadri, siapa yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar itu imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan mengharap-harapkan ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah hapuskan dosanya. So dia mesti kena minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku minta ampun pada kau ya Allah, baru topak dengan hajat. Sebab kalau tidak, doa kita pasti tidak akan dimustajabkan. Sebab ada penghalang dari situ. Ada penghalang. Jadi kita akan mencabar doa sikit. Ada penghalang yang tidak boleh untuk dimustajabkan. So ini kelebihan-kelebihan yang ada dalam Ramadan. Tadi kita dah sebut berkaitan dengan kenapa Lailatul Qadar itu istimewa, ada banyak yang disebutkan. Kemudian kelebihan Ramadan sama dengan umur seseorang 1000 bulan ataupun 83 atau 4 bulan, dan malam itu juga Allah nak hapuskan. So bagaimana nak mencari Lailatul Qadar? Bagaimana nak mencari Lailatul Qadar? Adakah kena melihat tadi yang disebut tadi itu?
Satu pagi kan tengok kat luar, kat sini tengok. Kan tak ada rasanya. Kan 2 pagi kan dia buka lagi tengok. Isi tanya, bang awak buat apa tu? Saya tengok pokok ni. Pokok tu yang dia tengok. Sebab dalam keadaan dia nak menunggu tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada, baru dia nak buat. Tak payah tunggu tanda. Nabi kata taharram Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam akhir. Cari di situ bukan cari tanda. Cari di situ ditafsirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah bila masuk idza dakhala 'ashr, bila masuk 10 Ramadan akhir, Nabi ahyal lail, Nabi akan hidupkan malam. Nabi tak ada pilih malam apa. Tak ada tembak apa rasanya tahun ni rasa malam 23 kan. Sebab saya ada baca dalam ulama kata kalau hari Isnin kita mula 21. Kalau kita mula puasa hari Selasa malam 23. Hari ni kita mula puasa hari Khamis malam 27. Jangan salih tau. Bisa tembak ni. Bisa salih dia Isnin 21. Jadi Khamis malam 27. Tapi ada lah ulama ada bahas lah malam-malam berapa. Itu adalah huraian para ulama saja, bukan tepat. Tapi Allah ada bagi tak ketepatan? Ada bagi ketepatan. Yang tadi saya kata itulah, yang mana daripada setahun tadi yang kita kena cari dan tu kan. Kalau Allah hanya turunkan Al-Qadar saja, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kalau hanya ada ayat ini saja dalam Al-Quran bercerita tentang Lailatul Qadar, maka kita kena cari 365 tahun. 365 malam. Dekat mana malam Al-Qadar? Susah tak? Susah lah, takkan setiap tahun kita nak kena baca ceramah tadi. Pening pula ketua hari. Kan? Tapi nak katakan bahawa kita nak katakan bahawa Allah jadikan juga mudah untuk kita cari. Allah kecilkan lagi pencarian. Allah sebut tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tadi Al-Quran juga turun pada malam Al-Qadar, tak tahu bila. Rupanya dalam isyarat Al-Baqarah ada Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. So daripada 300 malam kecil menjadi 30 malam. 30 malam ni senang susah. Susah juga. Ramai dah syahid sekarang ni. Sekarang kalau di masjid dah banyak parking lah. First Ramadan parking pun susah. Parking saya pun penceramah dia ambil orang. Tak boleh bawa kepala Ustaz. Tak apa, saya parking dia sikit dah turun makanan buka tadi kan. Tak, so aku parking habis. First Ramadan. Saya kira ni memang tiap tahun macam tu juga lah. Masuk minggu kedua dah kurang muncul sikit dah. Minggu ketiga dalam masjid tu tinggal separuh je. Dan dah last minggu terakhir tinggal bidan dengan imam. Mam, macam mana mam kita? Jalan-jalan. Subhanallah mereka lah aku orang kan. Agaknya dia orang ni balik kampung tak? Pergi pula masjid kampung sama, tinggal bidan dengan imam juga. Macam mana lah kita? Jalan-jalan mam. Agaknya dia orang balik bandar tak? Dan dua-dua menyalahkan sama-sama lain. Maknanya kita memang tahu setiap tahun ada yang syahid kat tengah jalan. Jadi bukan syahid yang berpahala tu. Dia kata syahid berpahala. Syahid maksudnya dah terkorban kat tengah tu, tak ada apa-apa kan. Tapi kita tahu kalau katalah daripada sudut pencarian itu kita berbaki lagi 14-15 hari lagi ni, daripada 30 hari 30 malam Allah kecilkan lagi pencarian supaya kita boleh manage pencarian tu. Manage lah, bukan maksudnya 1 sampai 20 tak buat apa-apa. Satu hari, 1 malam sampai 20 malam tak buat apa. Oh dia buat 10 malam akhir saja. Kan ada ayat fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar itu berada di 10 malam akhir. Bukan 1 sampai 20 tak buat apa, buat. Tapi dia boleh kawal, tak buat berat sangat. Sebab nanti di hujung yang ni akan lebih berat. Tapi ada tak lagi dalam hadis daripada 300 tadi pergi 30, 30 pergi 10. 10 ni pun berat. Bukan semua orang boleh bangun di tiap malam. Bukan semua orang boleh hidupkan malam Lailatul Qadar tu. Nabi bagi lagi isyarat dalam hadis fil mitri tambahan. Itulah berlaku juga pada malam-malam kecil. So daripada 300 jadi 30, 30 jadi 10, 10 jadi 5. 5 tu pun dah kira kurang dah tu. Dah ditembak lah. Malam 1 ke, malam 3 ke, malam 5 ke, malam 7 ke, malam 9. Itu pun saya sebutkan ada 5 tadi tu. Para ulama dia ada bahas. Tujuannya untuk memudahkan pencarian, bukan pilih dan tembak buat benda itu saja. Tapi tujuannya adalah untuk menaikkan amalan yang lebih berat lagi, lebih banyak lagi
tadi kan, Isnin, kalau mula Isnin puasa malam 1, kalau mula Khamis malam 7. So malam 7 tu ulama kata kebarangkalian terjadi. So situ yang dia buat banyak, dia minta doa, minta hajat, dia nangis, baca Quran, dia berzikir, dia buat semua kat situ. Sebab kebarangkalian di situlah malam Lailatul Qadar. Itu yang kita nak, supaya mudah untuk kita cari. Sebab itu pencarian Lailatul Qadar bukan cari tanda. Pencarian Lailatul Qadar ialah dengan maintainkan ibadat dan amalan, tetapi naikkan di mana yang kita dah kaji tadi, berkemungkinan pada malam itulah berlakunya Lailatul Qadar. So, apa yang kita boleh buat untuk Lailatul Qadar itu? Kita sebut tadi, Aisyah isyaratkan 10 malam akhir Nabi masuk dalam bulan Ramadan, Nabi ahyal lail, Nabi hidupkan malam. So, hidupkan malam dengan apa? Nanti kita akan sebutkan. Dengan ibadat, dengan solat. Sebab hidupkan malam tak semestinya dengan tarawih, dengan solat. Sebab qiyamul lail bukan solat saja. Qiyamul lail ni waktunya adalah daripada isyak sampai subuh. So apa saja yang kita hidupkan pada malam tu, semuanya namanya qiyamul lail. Kalau kita solat, namanya qiyamul lail. Kalau kita doa saja, saya rasa tak agak bagus, saya doa saja, namanya qiyamul lail. Kalau dia berzikir saja, tak solat pun, namanya juga qiyamul lail. Kalau dia baca Quran saja, tak pergi itu solat pun, namanya qiyamul lail. Yang namanya tak qiyamul lail, dia duduk penuh atas katil dia. Nak bangun tak nak, tak qiyamul lail. Masih berfikir-fikir, nak bangun tak nak. Dia sebenarnya ada amalan yang dia buat. Jadi hidupkan malam tu, 10 malam akhir ni cuba hidupkan. Tapi tak banyak, tak apa, tapi cuba hidupkan. Kemudian Nabi buat wa iqadha ahlahu, Nabi kejutkan ahli keluarganya. Kejutkan ni pun bagi tahu dulu lah, nanti sebelum tidur tu kan, suami beritahu isteri yang malam nanti kita try bangun awal lah, nanti malam nanti abang kejutkan dia. Bangun-bangun 6.30 dengan dia tak bangun, sahur pun tidak. Abang kata nak kejut, abang lupa lah. Jadi nak kata, kalau kata boleh kejutkan keluarga, kejutkan. Kalau isteri memang wanita-wanita, dia memang bangun malam, kejutkan suami tak apa. Dia ketua, Ustaz, patutnya dia lah kejutkan isteri, takkan saya. Ya, kita kan ada satu kapal. Kadang-kadang kita macam tu kan, soal isteri, kalau suami dia bilang tak ada lah, dia pandai lah. Nama lelaki dia tak bawa apa, tak boleh. Kita satu kapal ni yang nak menuju ke syurga Allah, takkanlah nak pergi orang begitu saja kan. Sebab tu kalau orang perempuan ni, kalau bagus dia dengar cerita pasal Asia binti Muzahim. Sebab isteri Fir'aun, isteri dia isteri kepada Fir'aun tau. Asia ni sampai ujung ayat dia masih lagi isteri Fir'aun. Bayangkan Fir'aun yang Allah cerita dalam Quran punya dahsyat jahat, mengaku diri sebagai Tuhan. Dia masih lagi boleh duduk sebelah Fir'aun, sebelah suami dia, tapi dia sembunyikan Islam sampai dia syahid, dibunuh oleh Fir'aun. Tapi dia masih lagi duduk untuk satu kapal kan. Dia cuba juga nak bawa, tapi tak boleh, Allah tak bagi. Tu isteri Fir'aun, Asia isteri Fir'aun. Suami kita Fir'aun belum. Awan dia juga. Tapi kalau kata kita punya keluarga tu, takkan kita nak biarkan. Kita ada anak-anak lagi, kita nak bawa. So, isteri sebagai bantu, betul, kadang-kadang kita takkan dapat suami yang sama macam orang tu. Tengok suami orang sebelah tu, Ustaz, aku pukul 3 pagi dah bangun dah. Mana awak tahu? Dia masuk dalam grup WhatsApp, salam tahajud. Betul tak tahu dia tahajud? Dan dia WhatsApp, tantah dia set dia untuk tidur balik. Dah saya tahu, tapi dia pun lah. Kadang-kadang dia macam tu tau. Kadang-kadang kita nak act dekat orang, pukul 3 pagi tu dia kunci jam tu, dia set dia dulu, supaya orang lain tahu dia bangun tengah tahajud. Kejaharan tak ada lagi sini kan? Tak ada kan? Jam aku tau, jam aku. So dia lihat kan itu. Tapi kalau dia betul bangun dengan tujuan mengejutkan orang, apa alhamdulillah kan? Tapi saya sebutkan tadi, kita tak akan dapat sama macam orang lain dapat. So apa yang Allah telah muliakan kita, pasangan kita, so cuba bawa benda-benda kebaikan. Suami kita yang memang mungkin belum lagi jernih, sabar, dan mungkin boleh didik dia juga. Isteri kita yang belum lagi macam mana yang kita nak, seperti mana yang kita nak, supaya dia boleh beribadat, beriman kepada Allah. So sabar dan juga bawa dia. Satu kapal, masing-masing nak masuk dalam syurga. Mudah-mudahan begitu. Tapi nak katakan bahawa pada malam itu Nabi hidupkan malam, dan waiqadha ahlahu, Nabi hidupkan ahli keluarganya, dan wasyadda mi'zarah, dan Nabi ketatkan kain. Ia ini bermaksud wajadda, iaitulah
dalam keadaan bersungguh-sungguh. So, isyarat kepada Aisyah hadis ni, iaitulah pada 10 malam akhir tu dia lebih bersungguh-sungguh daripada 20 yang awal. So maksudnya Nabi hidupkan juga 20 tu, tapi 20 tu maintain dulu. 10 yang akhir ni baru Nabi bersungguh-sungguh, sebab di sini dia punya climax dia, kemuncak dia dekat situ. Jadi inilah Lailatul Qadar yang saya ceritakan untuk kita nak bekalkan supaya kita boleh tempuh 15-14 hari lagi dalam bulan Ramadan, supaya kita boleh dapat Lailatul Qadar itu. InsyaAllah kalau kita hidupkan setiap malam ni sampailah raya besok, raya Khamis ke Jumaat ke Sabtu. Ke sini ada bincang sampai mesyuarat ke ada. Kau rasa kan Jumaat ke Sabtu je? Aku rasa Jumaat lah kata dia. Viral kan? Lupa viral. Dia bincang Jumaat ke Sabtu je. Tak bincang lah. Kalau kata terkejut pun dia ada pengalaman. Kau tak ada pengalaman. Apa yang nak terkejutkan lagi? Dulu ia terkejut kan? Tak tahu ingat kan esok lagi lah raya rupanya dah semua tak, masih tak balik lagi. Apa langsung ketupat tak siap lagi, rumah zipin tak siap. Itu dah pengalaman pertama ni. Saya malam tu boleh nak pergi rawang tu, ada terawih kat sejarah. Tengok wife saya mesti besok raya. Saya call, Ji, saya nak patah balik. Tak payah patah balik Ustaz, datang. Kita sembahyang Isyak semua. Saya nak balik kampung. Dia suruh datang juga. Nak raya Ustaz, nak raya lah. Jadi nak tahu, semua kelang kabut lah malam tu kan. Sangat kelang kabut. So takkan tahu ni pun kelang kabut lagi. So ready lah kalau kata Jumaat pun raya, Alhamdulillah. So kita boleh prepare dah, kami tu dah siap. Kalau dia umumkan esok raya, selesai kan? Cuti tak ada cuti lah, tak boleh kan? Jumaat tu cuti lagi dah lagi. Jumaat kerja lagi sini. Kerja lagi cuti dah. Oh, kita kerja, kita cuti. Ibu mazhab lah. Okey, cuti lah. Saya tak cuti kan. Kalau kata Sabtu pun Alhamdulillah, kita satu hari lagi berbagi untuk nak dapatkan pahala yang banyak. Jadi inilah antara yang kita boleh bekalkan sepanjang 15-14 hari lagi untuk kita nak dapatkan Lailatul Qadar. Hidupkan saja malam, walaupun tak banyak, ikutlah kesesuaian yang macam mana kita boleh buat. Baik, sekarang ni baru masuk tajuk dia, di antara doa dan sujud. Tadi mencari Lailatul Qadar saja saya uraikan. Kenapa nak kena cari Lailatul Qadar? Sebab dah ada kelebihan-kelebihan yang banyak tadi, seperti mana yang disebutkan dari para sahabat semua. So kenapa ada di antara doa dan sujud? Aisyah radhiyallahu anha ditanya kepada Nabi, dia kata, Rasulullah, kalaulah aku dapat tahu aku dapat tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aku fiha, aku nak sebut apa ya Rasulullah? Aku nak cakap apa? Aku nak baca apa? Maka Nabi ajarkan kepada Aisyah, ini riwayat Aisyah yang kita biasa dengar dan kita juga berdoa di tiap hari Ramadan. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, kalau kau jumpa Lailatul Qadar, maka bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita biasa dengar imam baca dan balah kita juga hafal doa ni kan? Sampai Nabi kata, wahai Aisyah, sekarang ni kalau kau jumpa, mana maintainkan doa ni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ini isyarat kepada doa. Satu di antara doa dan sujud, saya uraikan doa itu jadi ilmu sujud. Dan last konklusi dia nanti baru kita tahu kenapa doa dan sujud. Doa memang lagi isyaratkan. Ya, doa lah wahai Aisyah dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. So Nabi ajar kepada Aisyah doa. Nabi tak suruh pun Aisyah kau baca Quran, Aisyah kau sedekah, Aisyah kau solat malam tu kena. Kita beragam itu. Cuma yang ini paling utama yang Nabi cerita pada Aisyah, kalau kau betul jumpa Lailatul Qadar, maka doalah pada Allah. First, isyaratnya adalah doa. Kedua, isyaratnya adalah minta pengampunan. So dekat sini lah yang kita minta nak doa tu, doalah pada Allah. So doalah banyak-banyak pada Allah kalaulah kita jumpa malam Al-Qadar tu. So start hari ini, malam ke-16 dah, tolong tulis apa permintaan kita pada Allah. So malam nanti baca je. So permintaan saya rasa semua ada hajat masing-masing kan. Kadang-kadang tak ada hajat, takkan saya ikut doa imam lah. Imam apa saya amin je tu. Mustahil, kita juga ada hajat yang perlu kahwin di sini. Jodoh bukan sembarangan, mesti yang soleh. Bukan soleh saja, yang handsome. Bukan yang handsome saja, yang kaya. Betul tak? Sama juga dengan lelaki, mungkin dia nak naik pangkat, mungkin dia nak beli kereta. Khususkan saja dalam doa dia, ya Allah, kalau boleh ya Allah, aku
Aku nak kereta Ferrari ya Allah. Kalau boleh kuning ya Allah. Dia nak. Boleh tak? Doa saja. Allah faham. Tapi tak bahasa Arab, tak semesti bahasa Arab. Sebab apa saya tak bagi kita doa bahasa Arab? Sebab kita tak faham. Betul Ustaz bawa menangis sebab tak faham. Imam nangis. Saya nangis lah. Imam tu dia faham. Allahumma innaka afuun karim. Dia lagi tuhibbul afwa. Yang kita menangis kan? Mana yang bersama mak? Imam tu iba rasa. Ingat awak arwah tu. Kau masih dah haram kan? Masih dah haram ramai orang menangis. Dia kau faham Imam macam apa? Tapi sebab reflect nangis kena pada dia nangis. Lepas tu saya sadarkan, ya imamnya doa amin kan? Janganlah tak ada siapa amin pula, kesian imam juga. Amin kan? Kita punya doa khusus baca dengan doa yang kita faham. Okey, saya tak boleh nak bahasa Arab. Kalau siapa yang faham bahasa Arab, bacalah. Dia faham Rabbana atina fid dunya hasanah, dia faham walaupun tak faham Rabbana tu apa, atina tu apa, tapi dia faham doa tu adalah minta kebaikan dunia akhirat. Okey, baca, no problem. Tapi kalau dia nak feel lagi doa Melayu, doa bahasa kita lah. Saya Melayu tak faham, saya Cina faham. Bahasalah Cina boleh. Tak tahu bahasa saya nak sebut tak erti kan. Tapi nak katakan kalau guna bahasa dia sendiri, dia lebih feel. Ya Allah, pada malam yang barakah ini Allah mohon ampun pada Kau ya Allah. Ampunkan dosa Kau, ampunkan dosa aku ya Allah, dosa yang besar, dosa yang kecil. Ya Allah, ampunkan dosa terhadap ibu dan ayahku ya Allah. Dia lebih feel. So isyarat kepada doa yang Nabi ajar pada Aisyah, dia adalah banyakkan berdoa juga pada malam tersebut. So setiap malam ni saya kata, susun doa kita apa yang kita nak, apa yang kita hajat. Mungkin dia tengah sakit, mak sakit, highlightkan doa, ya Allah mak saya sedang berada di hospital ya Allah. Guna bahasa biasa, Asia, saya cerita di Asia, isteri Fir'aun, dia seperti bersembang dengan Allah. Dia minta pada Allah itu seperti bersembang. So kita orang boleh, tapi beradab lah, janganlah sembang relax, sembang. Janganlah siapa tu, janganlah Allah tu. Doa lah, tapi bahasa tu, saya kata sembang tu adalah bahasa dia. Dia gunakan bahasa dia untuk, ya Allah Kau tahu kan aku sakit ya Allah. Macam tu. Tapi ada darah. Ya, tapi dia bersembang tu seolah macam Allah tu betul dekat dengan dia. Allah boleh makbulkan permintaan dia. So doa lah pada Allah, doa banyak. So listkan doa tersebut, doa. Dan yang kedua isyaratnya adalah berkaitan dengan pengampunan. Sebab dalam doa tu Nabi ajar ialah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau Tuhan yang Maha Pemaaf. Kau sukakan kepada kemaafan dan maafkanlah. So isyarat kepada maaf tu tadi ialah berkaitan dengan kita juga bukan hanya kena doa banyak dalam malam-malam hujung, tapi kena minta pengampunan juga kepada Allah. Sebab apa saya sebut tadi? Sebab ada doa-doa yang belum boleh tembus sebab ada dosa yang terhalang. So minta, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Doa yang kita minta ampun tu, itulah namanya taubat, yang dipanggil sebagai taubat nasuha. Apa yang kita buat siang hari malam hari dihapuskan dari ghufira lahu ma taqaddama min zambi, itu adalah pengampunan dosa yang kecil. Sebab kita tiap-tiap hari kita buat dosa kecil, kesenian dia tak buat dosa langsung. Saya Ustaz tak pernah Ustaz daripada Ramadan pertama sampai 15 ni belum pernah buat dosa. Kadang-kadang dia bekerja semua orang buat dosa. So perasaan tak perasan saja. Sebab Nabi yang katakan kullu bani adam khata'. Setiap anak cucu Adam ataupun setiap manusia dia melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Orang yang terbaik bila melakukan dosa dia bertaubat kepada Allah. So pastinya kita akan ada buat dosa, tetapi yang dihapuskan Allah ialah penghapusan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa besar hapus macam mana? Kena taubat. So malam tersebut itulah yang kita katakan doa pada Allah, minta pengampunan kepada Allah. Itulah namanya taubat nasuha. Apa maksud taubat nasuha? Syarat untuk dapat taubat nasuha ni ia 3 saja. Pertama menyesal, kedua meninggalkan, ketiga berazam. Pertama menyesal, kedua meninggalkan, ketiga berazam. So dia tidak boleh ada 2 saja, 1 saja tak boleh. Tak boleh ada 2 saja, 1 saja tak boleh. 3 mesti ada. So dia tak boleh tak ada perasaan menyesal, dia meninggalkan dan berazam tak boleh. Dia tak boleh ada perasaan menyesal tapi tak meninggalkan lagi. Tu confirm tak menyesal dia. Tapi biasanya kita orang yang kita ni biasanya
meninggalkan dan berazam ada, menyesal yang tak ada. Nabi hanya highlightkan menyesal itu paling penting. Nabi kata at-taubatun nadmun, taubat itu penyesalan. Kenapa Nabi tidak sebut nadmun wa tarbun wa azmun? Kenapa Nabi tidak sebut tiga-tiga? Sebab utamanya adalah menyesal. Bila menyesal ada, dua-duanya akan timbul dengan sendiri. Tapi kebanyakan kita kalau bertaubat, taubat kita ni dia hanya ada meninggalkan dengan berazam saja. Menyesal masa dia tak. Kenapa saya kata tidak? Sebab dia masa dia cerita pada orang apa yang dia buat. Walaupun tu cerita dulu, dia dah meninggalkan. Masa dia tinggalkan, itu dulu lah Ustaz, saya ni cerita ni pasal nak share je lah Ustaz, tapi saya tak pada itu dulu. So bila dia cerita tentang diri dia dulu, bermaksud yang dia buat dosa dulu dia tak menyesal. Betul? Maksudnya dia masih lagi nak orang tahu dia dulu siapa. Saya dulu kan cakap apa dah, saya dulu ni ratu apa tidak, semua saya ratu kebaya, ratu kurung, ratu beri, semua saya. Jadi nak kata dia dah taubat tapi dia masih bercerita pasal dosa dia, termasuk menyesal belum ada. Walaupun hari ini dia adalah seorang Bilal. Ustaz, saya tak cakap apa lah, saya ni dululah saya tengok budak-budak sekarang, ya Allah, merepek sana merepek sini, mabuk, tahu sikit dah mabuk. Saya dulu dua betul tak mabuk tu Ustaz, walaupun dia dah berubah dah, tapi dia cerita tu dia tidak rasa menyesal. Tanda menyesal, dia malu dengan apa yang dia buat. Betul, kita ni kalau ada dosa-dosa yang kita buat dulu, yang sekarang ni orang tak nampak kita buat apa dah, sekarang kita dah ditutupi dengan watak yang baru, watak yang baik. Kita jangan cerita lagi kita sama dulu. Lepas tu saya tak apa gemar, ada figura-figura yang dipanggil untuk ceritakan balik apa yang dia buat dulu. Tak perlu. Tapi cerita Ustaz, untuk bagi pengajaran, tak payah. Banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil dalam sirah-sirah. So tu bedah sirah dan sirah para sahabat punya banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada kita sendiri, buka aib kita daripada tu. Orang yang tak kenal dulu siapa. Tapi dia cerita, dulu saya saksing Ustaz, macam-macam saya buat, satu buat sini, apa saja kejahatan saya tak buat, semua saya buat, curi simpan memang saya buat. Buat jahat semua dia buat. Tapi sekarang saya dah ubah Ustaz. Betul memang dia ubah, tapi dia bercerita dengan angkuhnya, bermaksud dia tidak ada perasaan menyesal. Mana taubat Rasulullah? Tapi saya tak cerita Ustaz, orang lain yang tahu. Orang lain yang tahu daripada cerita orang lain, okey. Kan daripada mulut kita. Sekarang kan viral je. Orang dah masuk kamar dia ambil gambar, dia naikkan yang kita punya di dalam. Tak ada apa-apa lah, bukan kita yang siar kan. Kita orang boleh nak tutup, tapi orang dedahkan juga, kita tak boleh bawa. Jadi maknanya dalam keadaan taubat, maka taubatlah dengan bersungguh-sungguh untuk kita nak dapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bukan hanya banyakkan berdoa, tempoh yang berbaki, bukan hanya banyak meminta ampun, tempoh yang berbaki, tetapi Nabi sedang mengajar kita berkaitan dengan maaf. Bab doa tadi tu, di antara doa dan sujud tu, kita masih lagi duduk bab doa ni. Bab doa ni Nabi isyaratkan bukan hanya minta pengampunan, bukan hanya berdoa, tapi dia sedang mengisyaratkan untuk menjadi seorang pemaaf. Sebab kalimah yang digunakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah kata Tuhan yang maha pemaaf, kau sukakan pada kemaafan, maafkan aku ya Allah. Afun diambil daripada perkataan afa, ya'fu, afwan. Iaitulah maksudnya hapus. Dia tak sama macam maghfirah. Maghfirah tu dia pengampunan tapi belum hapus lagi. Tapi afa ataupun afun ialah hapus, padam. So bila kita dapat nanti suratan amal, kita akan tengok tak ada dah dosa yang kita buat. Pasal apa? Pasal Allah telah hapuskan. Itu pentingnya afun itu. Dan Nabi sedang isyaratkan kepada kita umatnya, iaitu jadilah seorang pemaaf. So balance 14 hari lagi ni, kita juga perlu jaga hubungan dengan manusia untuk jadi orang pemaaf. Sebab disyaratkan kepada Allah untuk maafkan hamba dia. Takkan kita tak nak maafkan apa-apa yang ada di diri ini. Tak nak saya, dia yang mulakan dulu, bukan saya. Ini kalau kita masuk 10 Ramadan akhir pun susah dapat. Ingat tak sebelum masuk Ramadan ada satu hadis nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban Nabi kata Allah mengampunkan seluruh makhluk-makhluknya illa li musyrikin atau musyahidin, melainkan yang Allah tak ampunkan ialah orang yang syirik pada Allah dan bermusuh-musuhan. So syirik pada Allah kita tahu lah, isyarat kepada bermusuh-musuhan itu ialah tolong settlekan hubungan kita dengan Allah dan manusia sebelum masuk Ramadan dulu.
supaya bila kita masuk Ramadan, hubungan dengan manusia dah clear, apa saja kita buat dia akan ada impak. Sebab hati dah bersih. Sebab kalau tidak, macam mana keadaan Allah nak beri hidayah pada kita, macam mana Allah nak bersihkan kita, sedangkan kita masih lagi ada hubungan dengan manusia yang tak boleh disettlekan lagi. Bahkan lebih teruk, hubungan yang tak disettlekan itu adalah berkaitan dengan ahli keluarga. Dan mak ayah tak settle lagi, dengan adik-beradik tak settle lagi. Duduklah saf paling depan sekalipun sembahyang tarawih, kuatlah suara sekalipun, soleh dia boleh kuat, Allah tak pandang. Allah tak pandang. Isyarat ini bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Sya'ban ada, Ramadan ada, 10 Ramadan akhir pun ada. Isyarat kepada mengclearkan hubungan dengan manusia. So sama, Allahumma innaka afuun. Allah itu Tuhan yang maha pemaaf. Kenapa kita tak boleh jadi orang yang memaafkan? Dan Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 134, orang-orang yang bertakwa itu antaranya ialah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya ialah orang yang suka memaafkan orang lain. Maknanya kita ni bukan minta maaf masa hari raya, kita minta maaf masih lagi dalam bulan Ramadan. Bahkan sebelum Ramadan sepatutnya dah ada clear dah. Tapi mungkin di bawah tu sedar lah, Ustaz, patutlah tak ada rasa apa-apa, semayang, Quran. Clearkan hubungan dengan manusia dengan memaafkan orang. Tak kira dah siapa mula dulu, dia mula dulu ke saya mula dulu, lagi kena dah saya. Tapi kalau dia mula dulu pun, saya tetap juga kena minta maaf. Sebab apa? Saya nak ganjaran dalam Ramadan. Kau tidak rugi. Bahkan kita pula duduk tiap-tiap hari kita jumpa pula orang yang kita gaduh dulu, dan kita syok kan? Semayang pula dia tengok, dah semayang sebelah ni, semua tak semayang tu, siap siku-siku lagi, gaduh tak bergaduh dalam kan. Ramadan ni lagi banyak orang bergaduh kan. Statistik naik tau, orang yang bergaduh di tengah jalan raya punya banyak Ramadan. Horn sikit dia bawah cuti, dia keluar tengok steering lock tu, aku balik kosong ada horn tu, padahal kena lapar tu, dah boleh kita faham dah tu. So horn tolong tanda kan, jangan pakai bulan Ramadan ni. Betul, macam-macam. Banyak orang tak boleh tahan kan, dalam dia tak boleh tahan. Satu memang sebab lapar lah. Tapi kalau kata kita ada sifat memaafkan orang, maka kita maafkan orang. Dan bukan hanya maaf, kadang-kadang ada orang dia boleh, okey lah saya jadi dah, dia dah maaf dah, tapi saya nak jadi macam dulu balik dengan dia BFF tu, sorry Ustaz, tak mau lah saya. Maknanya itu belum maafkan lagi. Sebab isyaratnya ada dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, Allah kata waliyafu waliyasfahu. Betul-betul nak dapatkan pengampunan daripada Allah, betul-betul nak dapatkan ganjaran daripada Allah, waliyafu, maafkan, waliyasfahu, lapang dada. Mesti kena ada lapang dada. Yang kita sebut kosong-kosong itu belum kosong-kosong itu, entah satu kosong. Tapi kalau kata betul-betul nak maafkan, so waliyasfahu, lapang dada. So tak ada apa-apa yang nak diceritakan lagi, tak ada. Kau mengaku macam dulu, bahkan mungkin lebih baik dari dulu. Contohnya Nabi je lah, kita pun tak mampu lah buat contoh kan. Nabi je yang ada beberapa yang Nabi maafkan 21 tahun. Setelah 21 tahun berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi maafkan semua orang yang pernah ejek Nabi, caci maki Nabi, menghina Nabi. Dan Nabi bukan hanya waliyafu, tapi waliyasam. Nabi terima semua sebagai sahabat. Ada Nabi naikkan dia sebagai ketua tentera, Nabi naikkan dia sebagai penyair Rasulullah, Nabi naikkan dia sebagai komandan Khalid Al-Walid, Amr bin Al-As, Abu Sufyan. So, sebab ada waliyasfahu itulah yang menyebabkan kita semua boleh hidup tenang. Semua boleh hidup tenang. Sebab apa? Kalau kita hidup tak tenang, sebab dia hanya waliyafu saja, maafkan. Tapi bila maafkan dah, hari itu dah maafkan, saya jazat. Pasal bos suruh saya berkata maafkan, saya pun maafkan lah. Tapi belum waliyasfahu, kadang berselisih pun tak pandang. Tapi dah maafkan lagi, bermaksud belum waliyafu lagi. So dia mesti bermaaf-maafan. Jadi untuk nak kejar, nak mencari Lailatul Qadar, tajuk kita, dan di antara doa dan sujud mencari Lailatul Qadar, mana Lailatul Qadar yang kita sebutkan tadi berada di belakang ni. Dan di antara doa tadi yang kita huraikan, dia ada 3 isyarat. Pertama, banyakkan doa. Kedua, banyakkan pengampunan, minta ampun kepada Allah. Dan ketiga, terus selesaikan hubungan kita dengan manusia. Dan sujud. Last kali poin kita adalah dan sujud. Kenapa nak kena sujud? Sujud itu adalah tempat yang paling dekat dengan Allah. Sujud saja, bukan sujud saja. Sujud dalam sembahyang lah. Tak berbandingkan semua
orang sujud. Pasal apa sujud ni? Dekat dengan Allah atau tak? Dalam solat tu, sujud. Sebab tu sujud tu isyarat kepada solat. Sebab tu Nabi pernah sebut pada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah ni lelaki tau. Dulu nama Rabi'ah lelaki. Sekarang Rabi'ah perempuan kan? Kan ada Rabi'ah sini lelaki? Tak ada. Dulu ramai para sahabat nama dia jenis perempuan tapi dia lelaki. Contoh siapa? Maisarah. Ada masalah ni? Maisarah dulu yang ikut Nabi pergi dalam barang dagangan Khadijah kan? Maisarah tu lelaki. Maisarah seorang sekarang dia perempuan. Dulu lelaki. Ada lagi Kulsum. Nama sahabat Nabi nama dia Kulsum bin Hadam. Kulsum dulu lelaki, sekarang Kulsum perempuan kan? Jarang kalau ada Kulsum lelaki. Pelik nama kan? Kulsum itu adalah lelaki. Kulsum bin Hadam ni ialah sahabat Nabi yang tumpangkan Nabi ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Quba, Nabi tumpang rumah dia. Nama dia Kulsum bin Hadam. Dia nanti jadi imam di Quba. Ya, biasa kita dengar biasa, nanti akan ada orang komplain, imam ni biasa macam mesti ditutup dengan qul huwallahu ahad. Rakaat kedua pun qul huwallahu ahad. Nanti besok pun dia sembahyang qul huwallahu ahad juga. So dia mengadu pada Nabi SAW tentang imam. So imam tu adalah Kulsum bin Hadam. So sama dengan Rabi'ah ni. Rabi'ah dulu adalah lelaki. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. So Rabi'ah satu hari dia datang kepada Nabi, dia tugas dia untuk mengambil air wuduk Nabi. Dan diserahkan wuduk kepada Nabi, maka dia kata ya Rasulullah kata, ya Rabi'ah, sal. Kata Nabi, wahai Rabi'ah, minta. Jadi kita tak ada apa minta ya Rasulullah. Ui, kita kalau orang yang contoh lah, kalau kita duduk zaman Nabi kan, kalau Nabi kata siapa? Ismail, sal, minta. Kita akan minta. Banyak. Jadi Rasulullah, saya nak ambil kertas A4 dengan pen. Nak tulis macam-macam kita nak. Tapi bayangkan sahabat Rabi'ah ni, dia Rasulullah tak ada apa nak minta lah. Kita kalau dapatlah orang-orang yang boleh mustajabkan doa kita atau permintaan kita, kita memang minta lah sangat. Tapi para sahabat dia tak ada perasaan tu. Saya sebut tadi, para sahabat dia jamin macam mana pun dia tetap maintain je tawaduk. Tapi Nabi kata sah minta wahai Rabi'ah. Dia kata Rasulullah baik macam tu, minta kau untuk menjadi murafaqatan fil jannah. Murafaqatan fil jannah. Minta untuk menjadi teman kau dalam syurga. Nabi kata ghair zalik. Minta lain, minta bab-bab lain jangan minta tu. Itu insya-Allah dapat. Tapi Nabi kata minta lain. Minta lagi hidup senang ke dunia lah, dunia kan minta murah rezeki ke. Dia kata tak ada apa Rasulullah. Itu saja yang aku minta. Itu je. Kita kalau minta yang lain Nabi suruh memang kita minta lah. Tapi Nabi kata kalau tidak, kalau kau nak itu juga untuk menjadi teman aku, kata Nabi, maka hendaklah kau bantu aku untuk bikasratis sujud. Tajuk kita, maka perbanyakkan sujud. So perbanyakkan sujud di situ bukan sujud saja, tapi isyarat kepada perbanyakkan salat. So, sebab itu di antara doa dan sujud, sujud itu bukan sujud, tapi perbanyakkan salat. So solat yang tak banyak pun tapi berkualiti, itu yang paling terbaik. Hari ini memang kita dah buat dah. Hari ini berapa banyak kita solat dalam satu hari? Kalau hari ini kita buat 20 rakaat tarawih, lebih kurang 50 ke 60 rakaat satu hari itu buat. Fardu saja 17 rakaat. Kemudian rawatib 12. Kemudian duha, isyraq, qabliyah, ba'diyah, kemudian nanti malam, witir, kemudian tahajud. Kesemua sekali totalnya lebih kurang 50 ke 60 rakaat. So banyaklah, banyak. So kita dah buat dah dekat sini. Tetapi kenapa yang menyebabkan kita masih lagi tidak ada impak pada apa yang kita buat? Sebab kualiti itu tadi. Dan sebab itulah bila mana kita katakan sujud, dia ujung 14-11 hari ini lagi, inilah yang sebenarnya yang perlu kita buat untuk banyakkan doa dan juga memperbanyakkan solat. Solat kena maintain. Contoh Nabi kata tadi, Aisyah kata tadi, Nabi akhir lain, Nabi hidupkan malam. Malam hidup Nabi itu pun bukan tambah, tapi kualiti. Tambahkan lagi kualiti supaya dengan kualiti yang ada itulah yang menyebabkan kita dapat untuk mencari Lailatul Qadar. Maknanya kita tak akan boleh lepas daripada doa dan sujud start daripada hari ini untuk kita nak mencapai Lailatul Qadar. Last, kenapa doa dan sujud? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-17. Allah kata summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim
Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawa syaitan dia akan datang daripada 4 arah. Pertama, dia akan datang daripada baini aidi, depan. Dia akan datang daripada depan untuk digoda kita. Kemudian dia akan datang daripada khalfihim, belakang kita. So, dia akan hasut kita, dia akan malaskan kita. Dia akan datang daripada kanan kita. Dan dia juga akan datang daripada syama'ilihim, dia akan datang daripada kiri. Arah mana yang Allah tersebut? Arah bukan buat apa? Arahnya atas, bawah. So doa dan sujud itulah isyarat kepada atas dan bawah. So bermaksud sebab itulah kita kena perbanyakkan doa, sebab atas dia takkan kacau kita. Dan sebab itulah kita kena perbanyakkan sujud, sebab bawah dia takkan kacau kita. Sebab memang tujuan iblis dan syaitan memang untuk mengasuh kita. Sebab dia dah janji kepada Allah Sebab diusir saja. Fakhruj minha fa innaka rajim. Allah kata, wahai iblis, keluar kau daripada syurga, kau direjam. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, fa bi'izzatika, demi kemuliaan engkau wahai Allah, la ukhwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. So dia memang dah berjanji untuk sesatkan kita. Tetapi Allah bagi kunci dia hanya boleh datang kepada 4 arah ni saja. Tetapi bila kita berada di arah atas dan juga arah bawah, maka dia tak mampu untuk mengganggu kita. Jadi ambillah bekalan ini. Ambillah, saya ini masa sampai 11.10 saja, 11.13, 3 minit terlebih. Tapi ambillah bekalan ini untuk sama-sama saya dan juga tuan-tuan, ibu, ayah semua, supaya kita boleh maintain juga 15 atau 14 hari yang berbaki ini, untuk sama-sama kita buat yang terbaik. Sebab saya rasa inilah barangkali mungkin Ramadan terakhir kita. Kita dah pernah ada pengalaman dulu sebelum Ramadan. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang ada di keliling kita nak masuk Ramadan. Mereka juga berasa nak masuk Ramadan tahun ini, betul tak? Tapi mereka tak dapat untuk masuk Ramadan sebab Allah ambil nyawa mereka sebelum Ramadan tiba. Tapi hari ini Allah bagi masuk kita sekali lagi dalam Ramadan. Dah sampai hari ke-15 dah pun, tapi belum tentu kita boleh sampai ke Ramadan tahun depan. So ini menunjukkan bahawa Allah masih lagi boleh berikan keizinan untuk kita. Carilah betul-betul kemuncak Ramadan di bulan Qadar pada baki yang akhir ini, supaya kita betul-betul dapat dan beroleh. Tanda orang betul-betul dapat, rahsia dia, tanda orang betul-betul dapat dan Qadar, dia masih boleh maintain dengan ibadat walaupun sedikit selepas dia keluar Ramadan. Mustahil lah saya sebut kalau betul-betul dia dapat, dia cari-cari, dia dapat. Dia kata aku dapat kalau Qadar tu, malam 7 betul. Tapi selepas Ramadan kita tengok dia keluar, dia masih lagi seperti mana sebelum Ramadan. Semayang pun tak, lambat, tak pergi masjid, Quran pun tak sentuh lagi. Macam tu ke tanda orang dapat Lailatul Qadar? Kita dapat tahu kan? Tapi jangan tengok orang, tengok kita lah. Macam tu ke kita dapat tanda Lailatul Qadar? Tak. Tanda yang betul-betul dapat Lailatul Qadar yang betul, walaupun dia kata betul Ustaz, saya nampak betul, pokok tu sujud, walaupun dia kata dia nampak, tetapi tidak ada perubahan pada diri dia, bermaksud dia belum lagi mendapat Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar, dia boleh maintain selepas Ramadan dengan apa yang dilakukan dalam bulan Ramadan, walaupun tak banyak, tapi sedikit pun telah memadai. Wallahu